Pemuda kena urut dengan pakcik game masa buat live di Taman Tasik. Orang tu aku macam macam tak selesa. Cakap buang angin. Buang angin kena buat macam tu ke dekat nipple? Dua orang pemuda didatangi oleh seorang pakcik ketika sedang membuat siaran langsung menjual produk di Taman Tasik, Taiping. Pakcik tersebut menawarkan perkhidmatan mengurut kepada salah seorang dari mereka. Apabila urutan tersebut mengenai bahagian sensitif lelaki itu, dia mengajak temannya untuk segera beredar dari situ kerana berasa tidak selesa. Semalam Alkisah semalam aku dengan Amirul dengan adik aku, kami bertiga semalam lepak makan sambil jual kita punya produk dekat TikTok. Kat sini dah lalu 2 kali dah. Tu dah tak ada orang dah. Peniaga-peniaga dekat situ pun tutup. Ni dekat Taman Tasik Taiping. Tinggal aku dengan beberapa orang lagi dekat depan. So dia lalu main. Dia terus tegur kami. Waktu kali kedua dia lalu tu dia tegur kami terus. Rom, dia apa tu? Dia tu kan? Dia apa? Dia perfume. Jual apa ni? Cakaplah jual perfume. Yalah, lepas tu dah cakap tu, pakcik tanya, umur berapa ni? Cakap pandainya, cakap semua lah. Mesti positif. Umur berapa? Cakaplah umur 22. Amirul cakap umur 20 lebih something. Aku juga handsome-nya. Cakap aku respect pakcik ni memang memerlukan duit ke atau nak makan ke, minum ke. Kami pun tanya dia, pakcik dah makan ke belum? Kami ada bubuk ayam kan. Dia cakap tak makan bubuk ayam. Makan tak? Tak apa. Kita ada bubuk satu. Ada juga ais coklat. Nak bagi dia ais coklat. Dia cakap ais coklat tak mahu sebab pakcik tak minum ais. Tanyalah pakcik tu duduk kat mana? Dia cakap dia duduk kat masjid. Cik duduk mana? Kat masjid. Duduk kat masjid. Tak apa. Sendiri yang cakap. Pakcik buat urut. Dah lah tangan aku dengan kaki aku sakit kan. Tak apalah. Dia minta tangan aku. Bagilah tangan aku. Aku positif lagi. Macam tak tangan? You elok. Urut. Dah sampai nak masuk dekat dalam ni. Dekat aku punya nipple tu. Dia buat macam ni. Dua ni dapat harga RM15 saja. Semua tu aku macam macam tak selesa. Cakap buang angin kena buat macam tu ke dekat nipple? Lama aku belajar urut, tak ada lagi aku belajar buang angin kat situ. Bukan betul ke kalau buang angin kena buat macam tu? Urut belah ni aku tak mahu, tak bagi. Urut kaki, dekat kaki. Dia dah urut kat kaki, daripada bawah atas tu dah sampai atas tu kan. Kan aku keslap pendek. Kau dah masuk tu buat aku pekong. Pakcik, kita buang angin lagi. Dah sampai dalam tu dah nak hampir kena tu kan. Cik Amirul lah. So adik kan. Jangan balik. Pakcik tu bangun. Dia bilang apa? Dia nak cakap tu kan pakcik tu buat macam ni. Kau tak motif dia duduk nonggek macam tu ke? Aku ingatkan dia ni macam nak memerlukan duit. Makan minuman. Tapi pada pengakhiran rupanya GAY. Dia GAY. Nampak sangat. Sebab aku mesti positif lagi tau. Orang dah umur 70 lebih macam tu, takkanlah dia nak GAY kan. Juga dah umur 70 lebih, dah nak 80, dah nak kertu. TGAY. Teknik tu kan, tanya umur kan, raja apa, buat apa. Macam ni buat urut semua. Aku mesti positif lagi sebab ada orang tua yang macam memerlukan duit ke. Orang bercakap, Tok dengar tadi tu yang duduk dengar. Cakap tu, orang budak tu yang cakap betul. Mesti positif sampai macam tu. Yelah, dah orang tua kan, takkan kita nak tengok. Kalau bapak kita macam tu, mestilah kita nak bagi duit juga kan. Tapi, rupanya dia nak lain. Astaghfirullahaladzim, pakcik. Please alert orang Taiping. Alkohol guys. Pakcik ni nak main dah. Semua siap-siap. Pakcik bau. So kita Bau. yang mana nak order secepat-cepat guys. Pakcik tu kata bau apa ni? So cepat guys. Satu. Beli Ni hampa ambil bau-bau yang orang kata apa? Yelah. Bau room. Dia apa tu? Dia apa? Dia apa? Jual perfume. Tu nak kata? Ya. Jual sini lah? Ya, boleh tak? Mana? Boleh. Bau. Buka dia cik. Ni. Ambil ni. Bau ni. Ni contoh lah ke? Contoh. Ni buka. Ni spray kat baju boleh. Cik Tria spray kat baju. Betul. Spray. Ringan lembut apa? Yang ini ni? Kalau yang ni? Ini macam bilik ke. Tu lembut. Badan ke apa? Yang ni baju. Fabric baju ke seluar ke. Baju seluar boleh pakai. Kalau yang ni Melayu punya.
Makan dah cik. Ha? Makan dah. Tak apa. Kita ada bubuk satu. Ada bubuk Tadi nak. beli Bubuk lebih. tu? Bubuk ayam. Kanji. Buat tu. Ha? Tak makan. Tak. Kat ayahnya tak makan. Oh pandai. Promo dah lah. Ya Allah pandainya. Lepas tu untuk satu dunia lah. Satu Malaysia. Satu dunia lah. Kalau Indonesia tahu bahasa Melayu kan. Dia wangi pakcik kan? Wangi kan? Yang ni Bau kan? lembut. Tapi kena berbunga-bunga, berwangi. Ni bunga ros. Ya, tapi Ni lembut. bunga ros. Kalau ini bau fresh. Ya. Ini dia tak ada alkohol. Baru mula ke? Baru mula semalam. mula. Alhamdulillah doa lah. Amin. Amin. Jaya insyaAllah. InsyaAllah. Cara orang bercakap duduk dekat tadi tu duduk dengar cakap tu budak ni cakap betik. Budak lain saya bang buat apa yang kata dah. Pakcik dah makan ke? Tak apa. Tak makan lagi, kita pergi makan lagi. Tak apa. Tapi yang ni ada kot. Tadi kami makan ni saja lepak makan. Tadi pun dah terjual dah Air 2 ke coklat 3 minum. ni. Minum air coklat tak? Amin. Amin kalau nak Air coklat sama. tu. Air sama. air sama. Ada air. Ada air. Ada air. Ada satu dah. Lagu apa? Satu minit. Satu minit. Oh dia set dah. Dah bukan pukul Dia 1. sajalah. Sekarang pukul 1. Hmm. Pukul 1 kedai tutup dah. Kedai makan-makan. Cik di mana? Duduk kat masjid. Duduk kat masjid. Tu duduk mengurut orang. Tu duduk masjid. Cepat ada lagi tak sebelum kita nak end live? Lepas cukup pukul 1 buat apa pula? Balik esok Dia nak kerja balik. pula. Esok buat tahun pula? Esok Macam ni juga lah. Macam ni juga tapi kerja lain pula. Oh ada dua. Dia pun jujur kita jujur kan. Betul. Kejujuran tu yang penting tu. Ikhlasan jujuran. Tu ajaran agama. Kebanyakan lah tak ada tu payah. Betul. Tu susah. Umur berapa tahun? Saya umur 22. Ayo. Saya 29. Oh bos. Banyak umur dah nak. Macam mana sekali? Ngaji sekali ke? Sekali. Dia lambat masuk. Dia masuk cepat. Macam kami dulu duduk sewa rumah sekali. Dulu kat Penang ni baru pindah sini. Ngaji asing-asing tak semacam lah. Tak macam. Umur macam ni umur 22. 22. Muda lagi. Besar sikit. Kecil kan? Macam tak tangan. So elok besar. Buat angin. Bawa dia kuat. Tahan lama badan kita. Masa? Cepat guys. Okay guys, cepat. Sabar-sabar yang nak order siap combo last sebelum kita end live. Ada order tu? Ada order? Ada Dia pandainya. Order tu kan. So dia berwangi lah. So yang ni pula yang untuk bilik punya. Nanti ruang yang tutup dalam kereta ke. Menyegarkan hidung. Betul, tak sakit hidung, menyegarkan hidung. Okay, kadang setengah bau tu dia keras kan. Tengih. Orang kata tengih. Tengih. Macam So yang ni best guys. Alright. So boleh cuba dulu. Okay, boleh cuba, boleh support RM15 je. Okay, boleh support harga RM15 sahaja nah. Cik bawa buat ke mak? Betul lah. So yang mana nak order last, tinggal lagi satu je. Satu lagi. Beli Cepat. satu lagi cepat sebelum kita nak balik ni. Nak beli satu pun boleh, tapi satu RM10. Kalau nak beli dua RM15. Untung RM5. Okay, jimat RM5 lah. Untung. Untung. Untung RM5. Cepat. Ada lagi tak nak order? Baunya selesa. Bau dia selesa. Pakcik ni cakap bau selesa guys. Tak bau sakit hidung. lembut tak kuat. Ya betul. Bau lembut tak kuat. Kita bagi dengan harga RM15 sahaja. Okay. So yang mana nak order cepat-cepat guys, tekan dekat beg kuning sekarang guys. Ada lagi. Okay. So tinggal lagi 2 minit je lagi. Cepat guys. 2 minit je lagi. Sambung pi lah. Sambung pi sejam je kalau dia laku. Esok raja pula. Esok raja boleh pula. Kuat letih no. Mau kaya gitu. Baik kursi macam. Siapa-siapa yang nak order lagi, so cepat-cepat guys, tekan dekat beg kuning guys. Okay. Tu yang tu nanti lah. Itu. Nice, minit je lagi, cepat. Tu. Angin tadi. Lagi seminit saja lagi sebelum saya live. So terima kasih guys yang mana yang dah beli kan. Terima kasih. Dia beli betul tu. Tak bohong. Ni lepak kat mana tu? Dekat Taman Tasik. Macam mana tu?
Ada order kalau lepak dekat Taman Tasik. tu adalah order orang beli. Dia order rubah-rubah. Tasik mana tu? Tasik Taiping. Tasik Taiping. Siapa tahu? Dekat Tasik Taiping. Ada tak? Awak nak order tak? Cepat, RM15 boleh COD. Support. Ini produk baru guys. Boleh cuba, boleh rasa dulu. Satu lagi untuk set combo. So ada tak yang mana nak order? Okay. Satu lagi set combo. Okay. Elah. Okay, bye-bye guys. Terima kasih. So, nak ajar.